Setiap kali hari raya, anak-anak kita paling seronok kumpul duit raya. Sampul makin tebal, senyuman pun makin lebar. Tapi sebagai mak ayah, pernah tak kita fikir duit raya ini biasa habis ke mana? Beli mainan, jajan, barang sementara, lepas beberapa bulan, semuanya hilang. Jadi tahun ini, apa kata kita ubah strategi? Sebahagian duit raya anak kita tukarkan kepada emas. Kenapa emas? Sebab emas simpan nilai. Kalau anak dapat contohnya RM1000 duit raya dan kita tukarkan kepada emas hari ini, 10 atau 15 tahun akan datang, nilainya bukan sekadar RM1000 lagi. Ia berpotensi meningkat mengikut harga emas semasa. Inilah cara kita ajar anak tentang simpanan sebenar. Bukan sekadar simpan duit, tapi bina aset sejak kecil. Tak perlu tukar semua, cukup sebahagian sahaja. Selebihnya, biar mereka menikmati suasana raya. Tapi bahagian yang kita simpan dalam bentuk emas itu boleh jadi dana pendidikan, dana kecemasan atau permulaan keuangan mereka suatu hari nanti. Raya bukan sekadar tentang memberi duit, tapi tentang memberi masa depan yang lebih kukuh untuk anak-anak kita. Bagi yang ingin memulakan simpanan, tuan-puan boleh isi borang sign up untuk saya bantu tuan-puan daftar sebagai ahli dan bimbing tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.